Goal of the Week Liga Super Round 24. Kita dah menghampiri ke penghujung Liga Round 24, Round 25 dan Round 26. Kita akan highlightkan 2 gol daripada game-game yang telah berlangsung sepanjang Round 24. Untuk highlight gol yang pertama, perlawanan di antara Negeri Sembilan menentang Penang. Gol yang kita akan highlightkan adalah gol daripada Rahmat Makasov. Gol yang dijaringkan pada minit ke-13, satu jaringan yang amat baik, individu skill yang sangat-sangat kemas daripada Encik Rahmat. Gol yang seperti ini kita sering kali tengok, tapi berbeza sikit dari segi teknik sepakannya, di mana kalau kita biasa tengok gol-gol yang seperti ini, seakan-akan ini biasanya kita akan saksikan gol-gol yang bolanya curve. Kemungkinan besar goalkeeper Negeri Sembilan Muhammad Akil tidak menduga Rahmat akan melakukan sepakan terus. Itu membuatkan sedikit lambat daripada beliau dan membuatkan bola tu terus menerjah jaring. Untuk highlight gol yang kedua pula, kita akan ke Ceras, perlawanan di antara KL menentang Perak. Satu perlawanan yang sangat-sangat menarik bagi aku. Dijaringkan oleh Asfar Fikri, di mana jaringan dijaringkan pada minit ke-80, menewaskan goalkeeper Kuala Lumpur Azri Ghani. Walaupun kita nampak agak kurang kemas, namun macam mana pun jaringan berjaya dilakukan oleh beliau. Kepada sesiapa yang tidak mengenali Asfar Fikri, beliau adalah seorang pemain muda yang lahir pada tahun 2000, pernah mewakili Malaysia dan pernah berada di satu skuad dengan Luqman Hakim. Untuk penutup, ini salah satu update untuk korang berkenaan dengan Harimau Malaya. Mark Milligan sah meninggalkan Harimau Malaya. Kepada sesiapa yang terlepas, Mark Milligan merupakan salah satu coaching staff di bawah Peter Kramowski yang baru saja berbakti di atas tanah air kita selama 2 bulan. Mendengar desas-desus, Mark Milligan menjadi buruan satu kelab yang berasal daripada Australia, Newcastle Jets, untuk menjadi salah satu coaching staff di sana. Mark Milligan pernah bermain untuk Newcastle Jets pada tahun 2008 hingga 2009. So, sahih atau tidak kita cuma perlu tunggu, tapi yang pastinya Mark Milligan telah meninggalkan Harimau Malaya. Adakah berita perginya Mark Milligan meninggalkan Harimau Malaya ini mampu memberi kesan kepada pasukan negara kita sebelum pasukan negara kita bertemu Vietnam pada bulan Jun nanti? Apa komen korang? Aku nak minta tolong korang jangan lupa subscribe. Kepada sesiapa saja yang masih belum subscribe, mengikut statistik yang kita dapat, 98% yang menonton masih belum subscribe. So aku nak minta tolong korang jangan lupa subscribe. In return, aku janji dan aku akan berusaha sedaya upaya aku untuk memberikan konten-konten yang terbaik kepada korang. So kepada sesiapa saja yang belum subscribe, sila lakukan segera supaya anda tidak terlepas sebarang perkembangan bola sepak, terutamanya info-info perkembangan bola sepak tempatan.